Saya nak terus kepada mauduk perbincangan ataupun apa yang kita nak bincang adalah tentang satu perkataan akhbar. Mungkin minta teknikal kita siarkan tentang perkataan ini. Kita boleh masukkan slide depan ni ialah MCA tak akan sertai PN kerana ada PAS. Sedia keluar BN jika UMNO bersama DAP. Ini yang satu perkara yang pertama statement ni, Doktor, ialah kita pelik. Sebab sekarang ni, the moment we talk currently, sekarang ni, ketiga-tiga parti semua dalam kerajaan. Betul. PH dalam kerajaan, kecuali PN lah, MCA dalam kerajaan, betul. DAP dalam kerajaan. But why now, suddenly, dalam convention ke dalam apa ni, dalam persidangan AGM MCA ni, Presiden mereka yang berhormat Datuk Seri Wee Ka Siong mengeluarkan satu statement yang kita macam kenapa nak kena keluarkan keadaan bukan kawanan kerajaan ke semua dalam yang nak tahu apa sebenarnya mesej Presiden MCA cuba melontarkan macam nak keluar BN tapi tak nak masuk PN sebab ada PAS. Kita korang ni kenapa ni? Cuba komen sikit, Doktor, untuk permulaan. Okey, terima kasih kepada Sufi dan tim Kekal Tenang kerana beri peluang saya untuk menyuarakan ataupun menyuarakan pendapat saya lah. Okey. Satu soalan yang menarik saya nampak kerana saya pun rasa begitu juga apabila saya melihat berita-berita selepas dari AGM MCA dan lagi-lagi daripada Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong yang cukup lantang bersuara dalam media sosial dan juga kadang-kadang dalam parlimen juga. Saya nampak agak statement ni agak pelik sikit kerana kita semua tahu benda ni tak payah nak sembunyikan mana-mana. Benda ni simple, orang tahu. Sedangkan MCA dalam kerajaan Madani, kerajaan perpaduan. So dah lama duduk situ dan tiba-tiba rasa perkara ni tak patut diwujudkan. Apa sebab di sebalik statement tersebut?